Ini rempot ni, dia kalau ada benda tu dekat, dia kira macam kita punya dekat 7-Eleven, ting tong, dia bunyi tu kan. Dia macam tu. Dia akan dapat detect motion. Tengok nampak. Kita biarkan dekat situ. Tengok reading sini. RM500 lebih. Boleh? Jadi. Nampak? Belah sini RM500 lebih. RM600 lebih. Nampak? Makin kuat. Reading sini makin kuat. 700. RM600 lebih. Turun balik. RM1,400. Tadi naik RM1,400 tu Ayu. Spark tu tadi. Nampak tu? RM1,000 lebih. RM1,600. Tinggi. Nak healing Nak healing kat atas. atas. Tadi RM1,600 tadi. RM1,600. RM1,600 tadi. Wah, lengcai Nampak? RM800 lebih. Lengser wangi ni dia menyeru benda tu. Suruh lihatkan diri dia. Sebab kita tengah gelisah. Jin setan, ku perintahkan jadilah apa pun, namun jangan membawa maut. So hampa dah faham tajuk maksud lagu tu. So kita akan turun ke bawah. Kita akan tengok kat mana perginya motor tu. Ada lagi ke tak ada motor tu. Jom. Tengok motor, jom. Philip. Tengok motor. Tengok motor, kita turun lah. Okey, kita nak turun. Kita akan turun. Dengan perlahan-lahan kita turun. Harap-harap adalah apa-apa lagi kat bawah ni yang boleh kita nampak sebelum kita keluar. Weh. Bunyi kat bawah. Siapa dengar? Bulu rumah aku naik. Bunyi kat bawah. Dengar tak tadi bunyi? Kita kat atas weh. Bunyi rempot kat bawah. Siapa dengar bunyi rempot tengah satu? Bunyi rempot. Bunyi rempot. Kita nak turun bawah dia bunyi. Itu ya, tentu lah. Kita nak turun dia bunyi. Dengar semua clear Tengok aku belum naik weh.